Masak apa tu? Bila Isnin rasa malas dan asyik fikir nak masak ringkas je, jom hari ni kita masak garlic mushroom chicken rice version 1 pot meal. Semula kita sediakan sos papan, masukkan 2 sudu besar sos tiram dan kicap cair, sedikit minyak bijan, perasakan dengan lada sula dan gula, 1 inci halia, masukkan ayam untuk 2 orang makan. Beratkan sekejap dalam 15 minit, sementara tu kita boleh panaskan minyak. Tumiskan bawang putih cincang dengan 1 inci halia, tumiskan sampai golden brown dan naik bau. Masukkan cendawan, kita tumiskan seketika. Masukkan air rendaman cendawan tadi biasa, masukkan carrot dan masakkan sekejap. Bila carrot dah separuh masak, boleh masukkan beras yang sudah dicuci, setengah tiup pati ayam dan kita ratakan beras macam saya buat ni. Masukkan ayam kita prep tadi sekali dengan sos dia, air secukupnya dan boleh masukkan sayur sawi. Masukkan sekejap sampai air agak kering, lepas tu kita boleh keluarkan sayur sawi dan kacaukan sekejap bagi sepati. Taburkan hiasan daun sup dan kita boleh sambung masak seketika. Bila ayam dah nasi dan masak sepenuhnya, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Siaplah resepi ringkas kita hari ini, garlic mushroom chicken rice. Memang mudah nak sediakan. Gunakan 1 periuk je dah cukup lengkap, ada 1 hidangan. Ada nasi, lauk dan sayur. Untuk lebih banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!